Cap Nova dengan Gold sudah. Minggu ni kita akan cabar Cap Nova untuk berlayar dekat BTC. Let's go. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali ke YouTube channel Aizat Arfa. Sebelum kita start video, Cap nak bawa awak jalan-jalan dalam studio Cap ni. Ini antara prop yang terbaru kalau kita compare dengan video-video lepas. Ini prop baru. So, salah satu barang yang Cap suka dalam prop ni adalah pokok hiasan ni. Sebab bila dalam studio dengan campur dengan lighting yang cun ni kan, pokok ni dia akan menaikkan seri. So, kalau korang nak untuk buat interior design dekat rumah korang, boleh beli, ada link description dekat bawah. Jom kita patah balik ke kita punya chat. Okay guys, dah siap. Okay, let's get back to our business. Alright, so dalam minggu ni Cap akan buat satu uji kaji baru memandangkan video-video kita selepas ini adalah video berkenaan dengan pendidikan saja. So minggu ni Cap akan buat uji kaji Cap Nova versus BTC ataupun dengan nama lainnya Bitcoin. So kita nak tengok Cap Nova ni adakah dia boleh survive dengan market Bitcoin yang bergelora. So macam biasa, let's go to our VPS. So mana-mana yang belum ada VPS lagi, korang boleh beli VPS Malaysia. VPS Malaysia dah jual VPS diorang dekat Shopee. So lebih mudah lah berbanding nak beli dekat website. Sangat complicated dekat website. So dekat Shopee lebih senang. Okay, sekarang ni Cap dah buka VPS kita. Okay, Cap dah install platform yang terbaru iaitu platform kuning. Memandangkan platform hijau kita yang sedia ada sekarang ni tak sediakan trading menggunakan BTC. So Cap ada platform yang kedua iaitu platform kuning. So platform kuning ni Cap dah siap install apa semua. Macam biasa kita akan masukkan robot Cap Nova ni dalam platform kita yang kedua ni iaitu platform kuning. So macam biasa copy dulu file ni. So mana siapa-siapa yang nak claim robot Cap Nova ni secara percuma tanpa bayaran, awak boleh masuk ke Telegram channel Cap. Lepas tu DM Cap untuk dapatkan license key yang juga percuma. Okay, so sekarang ni kita akan copy file Cap Nova ni. Kita pergi ke platform kuning. Macam biasa pastikan kita kena ada, saya kena pastikan yang saya sekarang ni ada account SIN dan juga menggunakan MT4. Tak boleh guna MT5. So tekan button file, open data folder, MQL4, expert. So saya right click and paste. So sekarang ni tadi saya dah siap-siap install robot Cap Nova ni dalam platform kuning ni. So kita dah siap masukkan juga capital testing saya sebanyak $100 which is duit saya sendiri. Okay, jom kita start install. Tapi sebelum tu jom kita tengok apa instrumen yang ditawarkan oleh platform kuning ni untuk kripto. So dalam platform kuning ni ada Bitcoin, ada ETH, LTC, BCH, SOL, ADA, BTC versus Gold. BTC versus AUD. Mungkin BTC vs Australian dollar. Yang bawah ni saya tak tahu. So kita tak nak try yang pelik-pelik, kita nak try yang BTC USD sahaja. Macam biasa kalau kita nak install robot, pastikan kita kena ada dalam keadaan time frame H1 and also just drag and drop je Cap Nova ni. Okay, license key, which is benda ni yang paling penting. Kalau kita tak ada masukkan license key ni, maknanya robot tu tak akan jalan. Tu masalah dia. Robot tak akan jalan. Okay, so ni license key dia. So sekarang ni, adakah kita akan ubah beberapa input-input yang ada pada Cap? Memandangkan ini adalah uji kaji yang akan kita keluarkan pada result next video, Cap akan kekalkan dengan input-input yang semua yang sedia ada. Jadi kita akan tengok adakah akaun ni akan survive ataupun karam. Sebab ini adalah video education. Macam mana Cap nak ada dana sebanyak ini untuk buat uji kaji? Sebab itulah Cap promote Shopee, Cap promote barang ni, pokok. So korang kalau nak beli VPS pun tekanlah link Shopee dekat description. Okay, kita akan just on je. Pastikan kita dah on. Okay, sekarang ni perasan kan dia tak senyum kan yang sebelah kanan ni Cap Nova, dia punya smiley dia tak senyum. Pastikan auto trading dalam keadaan hijau. So that's it. Tak senyum juga. Saya juga pergi dekat smiley ni, common allow live trading. Okay, so dia dah dalam keadaan senyum. Okay, so and juga pastikan disable spread filter. Sebab spread dekat BTC ni dah macam mengarut kau-kau dah. So kita disable. Sekarang ni robot detect spread sekarang adalah 8010. Kalau awak nak letakkan spread filter, mungkin Cap letakkan dekat 9000. Sekarang ni spread dia adalah 800. That's it. Kita akan tinggalkan. Saya akan cuba tak usik robot Cap Nova dekat Bitcoin ni selama seminggu dan saya akan dedahkan result ni kepada awak semua. Stay tune dalam next video. Assalamualaikum. Selit.